Tuan-puan, ibu bapa, penjaga dan komuniti. Setiap hari anak kita ni melangkah ke sekolah. Kita harap mereka belajar dalam keadaan terbaik, bukan? Di SK Taman Bukit Subang, sumbangan PIBG setiap keluarga bukan sekadar sumbangan semata-mata. Ia adalah tanda kasih dan tanggungjawab kita bersama, insya-Allah. Ada yang mungkin melihatnya kecil sahaja, namun tanpa sumbangan ini banyak keperluan murid dan sekolah tak dapat disempurnakan. So, hasil sumbangan tuan-puan lah pintu kelas dibaiki, bilik khas dinaik taraf, kemudahan murid dipertingkatkan, sistem audio yang dinaik taraf dibaiki, dan yang paling besar lah menyokong hala tuju SKTBS 2026 ini demi masa depan anak-anak kita dalam kurikulum, co-curriculum, sasiah dan persekitaran atau fasiliti sekolah. So, semua ini lahir daripada keprihatinan tuan-puan juga. Jika ada ruang dan kemampuan, kami di pihak sekolah dan PIBG memohon sokongan tuan-puan untuk membuat sumbangan melalui guru kelas masing-masing. Kerana setiap ringgit membawa makna besar dalam perjalanan anak-anak kita. Terima kasih daripada kami, Pentadbiran SK Taman Bukit Subang dan juga PIBG SK Taman Bukit Subang. Terima kasih.